Kanan kiri. Hah? Balik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita dok royak somo-somo, kita rang mana-mana surah di daerah Marang ni. Hak itulah yang kita ucap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana mampunya kita datang ke rumah Allah ni ialah bukan kerana kemampuan fizikal kita, adik kakak. Kemampuan yang kita datang ke rumah Allah ni di surah dan masjid ni adalah kita dapat paket daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak jemput kita mari, tak mari. Patutlah kita selalu berdoa sikit sebanyak. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku taufik, hidayah dan petunjuk-Mu. Kalau Allah tak beri kita taufik, barangkali kita turun daripada rumah, hujan turun renyah-renyah, naik semula atas rumah. Pasal taufik tak ada. Apakah dia taufik tu? Adik kakak muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala, ialah taufik itulah kekuatan. Bila tidak ada kekuatan, petunjuk dah ada, maka tak turun pasal hujan turun. Tapi oleh kerana kekuatan iman yang Allah bagi, itulah yang kita nak cakap pagi ni. InsyaAllah mudah-mudahan kalau kita boleh gulung pagi ni sikit, insya-Allah. Kita buat ni, malam ni kita buat nota. Nak menyiapkan. Bukan nak bang-gambang gitu. Kebanyakan orang awam. Kita ni orang awam. Adakah Allah waktu turun bulan Ramadan ni sekadar untuk nak tidur? Balik lagi tidur. Bukan dalam surah ni. Surah kat lain, balik tidur. Lepas tidur, sembang. Buah tu dah habis semua. Kita dah bawa lagi ni amalan sahabat-sahabat. Apatah lagi 10 malam yang terakhir. Kita tinjau pagi ni muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita raung daripada yang pertama. 10 puasa yang pertama. Sekarang kita ada masuk 22 hari. Apa yang kita dapat daripada puasa yang kita buat? Bagaimana akhlak kita? Bagaimana kecek kita? Bagaimana taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa tubu ila Allah jami'an ya ayyuhal muslimun wa la'allakum tuflihun. Dan surah An-Nur ayat 31.
Nabi gerak ahli keluarganya, termasuk menantunya, wahai Ali, bangun solat tahajud. Kita bangun nak sahur, tu pun payah. Saya bawa kitab ni sikit, tidak terlepas pandang, iaitu jangan lupa niat. Berlaku kisah zaman Nabi dulu, sahabatnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padanglah ya Rasulullah, padang dah. Kenapa geranganmu wahai Sabir? Kamu menangis esok jumpa dengan aku ni pada pagi hari ni. Padang dah apa? Ayat padang dah. Aku jimuk dengan isteriku di siang hari. Tu kerjaan mu ni Sabir. Gitu lah kita tambah dah. Tak ada kerja lain mu ni. Bulan ibadat kan ni. Gitu. Kena 60 hari lah. Nabi kata 60 hari. Allah Rasulullah. Hari ni duk capur, minta maaf ni, nak bayar dengan cara pitih. Tak banyak berlaku. Nak bayar pitih. Kita pun bila kita kerja, ni saya pakai ambil je lah, kita kerja masa. Minta maaf dah, kita kerja masa ambil mana-mana yang saya ingat. Kita kena 2 bulan. Walaupun perbuatan tu daripada isteri duk main lillah depan mata, dah orang lelaki kena. Jadi nak royak bab niat sana kena 60 hari sampai ke 59 hari. Kabur ke bini, Allah sayang je. Mana sabar? Aku tak niat 59 hari dah aku bayar kifarah. 59 hari dah. Esok bebaslah sebab 60 hari ni kena kafarah. Niat semua dah. Tu kita royak niat. Jadi kita royak sini berkaitan bab niat sana. Jangan lupa bab niat kita dah. Bila kita berpuasa jangan lupa bab niat. Jangan lupa bab niat ni. Niat ni mudah je dah. Saja aku sembahyang puasa besok hari bulan Ramadan ini tamkan Allah Taala. Mudah je. Okey, itu bab niat. Saya ambil terus-terus sikit-sikit dah. Jadi kemudian dalam kita mengejar bulan puasa juga jangan lupa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat satu contoh. Semasa kita nak masuk bulan puasa mula-mula dulu, bulan puasa ni adalah suatu ibadat yang sungguh hebat yang disajikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hinggalah kita ingat pagi ni juga rasa tak sedap maknanya kalau kita duk kabur kursi adik kakak. Ialah kenapa kamu menangis ni para Amirul Mukminin ni? Nampak dia jauh tu esok-esok ni. Para sahabat dulu kalau tengok Nabi ke, tengok pada sahabat-sahabat Khalifah Umar ke, Khalifah Ali ke, Uthman ke, Sayyidina Ali ni, pakat nak kawal. Jumpa Nabi, ya Rasulullah, siapakah orangnya gini-gini, tanya sahabat dulu. Kita temu dengan orang aling lah, orang aling kita temu, kita lari. Temu dengan adik ni 30 juzuk ni, malas nak belajar Quran. Tanya macam mana boleh ingat 30 juzuk ni adik? Payah. Dah, banyak sembang. Gini sembang kat hari semua. Dah. Sampai dekat Amirul Mukminin rupanya. Kenapa kesal air mata ni? Aku sedang rindu. Kamu rindu kepada siapa dia, ya Amirul Mukminin? Aku rindu kepada kekasihku. Siapakah kekasihmu itu, wahai Amirul Mukminin? Yang aku tahunya kekasihmu tak ada lah. Siti Fatimah lah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Makna tu tak kira lah. Tu isteri aku tu, makna dah hati sana. Ni kita tambah lah. Nak royak, nak gambarnya di sini, aku rindu kepada Ramadan. Bila tengok kadang tu sahabat-sahabat tengok Sayyidina Ali menangis ni, pakak peluk Sayyidina Ali, hening di waktu pagi tu. Betapa rindunya kepada
Bulan puasa, bulan Ramadan yang nak mari pasal apa? Kita mari kita royak sini, kita list down sini ialah amalan ketika bulan Ramadan ni yang sunat menjadi fardu. Betul dah Sayyidina Ali menangis. Sahabat-sahabat ni berkongsi. Dekat nak habis bulan puasa juga tengok Sayyidina Ali menangis pula. Jumpa lagi dengan geng ni. Wahai Amirul Mukminin, puasa nak habis ni 10 hari lagi ni. 8 hari lagi dah. Ayat faham tu. Aku menangis bahawa Ramadan ni nak berakhir dah ni. Budak sedar lagi. Pahala hak sunat tetap sunat, hak wajib ni tetap wajib. Tapi bulan puasa dulu 28 hari dulu, 29 hari dulu Ali beritahu penuh dengan ganjaran. Mu ambil ke tak yang Allah bagi ni? Sekadar nak tidur, sekadar nak sembang, Allah tahu hari bulan Ramadan tu yang menjadi wajib dalam rukun Islam kita. Dekat nak buka atau pukul 3 petang, azan marang jadi target kita. Nabi gerak Sayyidina Ali, bangun Ali tahajud, dan Nabi buat keluarga ni sebagai satu sasaran bagi dia. Nabi saat ni bangun Ali, gerak rumah Ali, rumah menantu kita. Boleh gerak menantu kita hari ni, dia terjah ke di menantu sambung dengan air kita. Tak sahabat-sahabat dulu, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat kiri kanan di Masjid Nabawi tu bawa Quran, kuhulu kili, kuhulu hili. Tengok makna apa ni ya Rasulullah, tafsir Quran ni lagu mana, qiraat lagu mana ni ya Rasulullah. Nak belajar bertadarus daripada awal hingga akhir membaca Al-Quran. Nampak bagaimana kita dah surah ni. Lepas tadarus, lepas puasa lagu mana pula. Memang hebatlah, tapi di luar sana lah banyak sembang dan surah ni alhamdulillah. Kita harap gitu. Jadi masing-masing saat ni Rasulullah saat ni bersama dengan Amirul Mukminin, sahabat-sahabat saat ni, kita royak sini amalan ketika bulan Ramadan ni adik kakak yang sunat dipadukan jadi pahadu-pahada dia. Yang mana yang wajib 70 kali ganda, 70 kali solat fardu. Macam kita solat subuh tadi, pahala kita dapat seperti kata sini dapat 70 fardu. 70. Kau pergi Mekah lagu mana tak tahu pahala. Besarnya ganjaran pahala. Di mana sesiapa yang buat satu fardu macam buat 70 fardu. Pahalanya cukup besar yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan datang dengan membawa 1001 macam kelebihan, iaitu Ramadan datang dibukanya pintu surga Allah Subhanahu wa taala, dalam masa yang sama ditutup pintu neraka Allah Subhanahu wa taala, syaitan dibelenggu. Ini Nabi royak ni. Kemudian daripada mafhum hadis, awaluhu rahmah ni ialah di awal-awal kita puasa dulu 10 dulu Allah bagi rahmat. Rahmat ni, redha Allah ni penting bagi orang yang nak masuk surga Allah ni. Tidak rahmat, tidak dapat rahmat Allah, tidak dapat redha Allah, tak baru surga dia kakak. Ya Allah, aku redha kamu, ya Allah, aku redha kamu, ya Allah, kunilah aku rahmatmu. Macam tu Imam baca tadi, dapat takat ada ayat tadi tu Imam baca tadi. Rabbana wa atina ma wa'tana ala rasulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak memukiri janji. Ya Allah, berilah aku pahala di pada masa melalui Rasulmu ala Rasulullah. Jangan kau hina aku di pada masa, ya Allah. Kunilah pahala. Dan kita ni hari ni nak dapat pahala lah. Jadi dalam kitab ni kata juga, saya ambil petikan ni sini, Rasulullah beritahu, celakalah orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, kau mula-mula masuk dulu, bawa dosa, dan keluar daripada bulan Ramadan bersama dengan dosa juga. Ini hak saya ambil petikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kerana Allah tidak mahu mengampunkan, sedangkan bulan ini bulan keampunan, tetapi kerana orang tersebut tidak mengambil kesempatan beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan hak kita sekarang ni,
orang yang menghayati puasa dengan sempurna disediakan balasan yang besar. Tetapi orang yang kata Nabi kata tadi masuk dengan dosa, keluar dengan dosa, mereka bersama dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa asahu maghfirah, bertengahannya dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala, wa akhiru ikfun minnar, iaitu di akhirnya diselamatkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil laju sikit adik kakak supaya kita ni nak kerja masa dah. Insya-Allah mudah-mudahan. Kemudian Nabi sabda yang bermaksud satu lagi, sesiapa yang berqiyam di bulan Ramadan kerana mengharapkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, nescayakan Allah ampun ke dosa-dosa mereka walaupun dosa mereka seperti buih di langit. Dah, ini Nabi bagi ayat dah. Saya nak ayat lagi di sini ialah ada 10 tip. Kita baca lebih kurang ada 5-6 tip itu sini, ada 10 kita baca menendang laju-laju gitu supaya kita dah nak potong dah bulan puasa ni, kita kena ngerti dah apa dia puasa ni. Selain daripada menahan, dari sudut bahasanya ialah menahan, dari segi istilahnya ialah menahan daripada berbuat sesuatu yang sia-sia, perkataan yang sia-sia, perkataan yang keluar daripada sia-sia, daripada perkataan, menahan dari syahwatnya, nafsunya. Dan bulan puasa yang Allah datang kepada kita ini adalah untuk menahankan nafsu, untuk menahankan nafsu dan menjauhi daripada perbuatan dosa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini 10 tip untuk mendapat takwa yang kita kata dalam dalam ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 183, orang Islam ni memang sinonim dengan ayat ni dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun ni ialah benda yang takwa. Paling mudah sekali takwa ni tu iman duk baca surah Muqaddimah atas apa? Atas mimbar ni. Cari bekalang sebaik-baik bekalang itu adalah bertakwa. Maka beruntunglah orang-orang yang bertakwa itu. Bertakwa ini ialah perkara yang baik kita buat, perintah Allah yang kita tunaikan, dalam masa yang sama kita meninggalkan yang Allah larang kepada kita. Dan menjaga tekad yang pertama, orang yang nak memasuk surga Allah Ta'ala ialah orang yang bertakwa. Dan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pertama sekali di sini tip dia ialah banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan. Yang keduanya, selalu ingat ganjaran yang Allah beri, Allah sediakan. Macam kita kata solat tarawih yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Ada sebelah bulan yang lain ada tak? Ada. Jadi 30 hari ni ataupun 29 hari kita berpuasa ni, kita ambil peluang tambah puasa minta maaf. Kalau tambah solat tarawih di masjid atau surah di rumah pun boleh. Orang puan ada di rumah. Ni orang puan minta maaf lah. Ni orang puan lah. Tengok bulan dah puasa lagi, tengok ada dah lagi. Ni semua akidah kita. Marilah. Macam kita buat Quran. Kita ajar Quran kat 10 minggu di sini. Orang lelaki sahabat tu imam lagi. Kita mari. Kalau kita bertadarus Quran, adik kau bertadarus Quran. Kalau kita tak boleh bertadarus Quran sebab kita tak mahir Quran, kita bertalaki. Bertalaki Quran ni ialah kita betul makrah di lagu mana, sifat uruh lagu mana, ma'arih li sukun lagu mana. Paratilal Quran tartila. Allah beritahu dalam Quran. Hendaklah kamu membaca Quran, hendaklah di situ ialah wajib. Hendaklah kamu membaca Quran. Baca Quran ketika mana? Baca Quran dalam sembahyang. Rukun keempat dalam solat benda apa? Adik kakak. Rukun solat dalam sembahyang benda apa? Rukun. Ialah membaca Al-Fatihah. Kalau baca Al-Fatihah dalam solat, batal salah baca. Waladhallu. Nang harkat dah betul lah. Kita baca waladhallu balik awal. Mayang kejang mata tu. Kosong tapi baca tak betul. Banyak kena belajar. Sebab tu Allah datang bulan puasa ni, kita duduk turah ni saja. Turah ni tempat yang aman lah jiwa kita adik kakak.
duduk seorang tepi tu. Dah. Tanya orang yang pandai Quran. Nabi baca Quran bersama dengan malaikat. Dah kita dengan siapa? Anak dengan ayah. Ayah tak berhenti. Belajar kawan-kawan orang pandai. Bukan belajar orang saya. Belajar orang yang mana-mana pandai. Kita belajar dengan dia. Dah, gitu. Nabi 10 hari terakhir untuk meninggalkan bulan puasanya beriktikaf. Tinggal bini rumah. Tinggal anak-anak. Tinggal bini bawah. Ya, tu dia. Kemudian sini berhenti buat dosa. Berhenti buat dosa ni untuk dapat takwa. Dan kita kata tadi topik ni 10 tip untuk mendapat takwa. Jadi antaranya ialah berhenti buat dosa. Lagu mana hamba tak buat dosa pelagak? Sembang kosong. Sembang kosong. Sembang-sembang jadi panjang. Ada hak doktor. Kalau bulan puasa dapat pahala berganda-ganda, dan kalau buat dosa tak berganda dosa. Berganda juga. Tengok hak dapat pahala je. Hak sembang hak tidak buat faedah tu. Boleh dosa berganda juga. Begitu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT menghidupkan dengan Quran ni, menghidup Quran. Contoh adik kakak kita kongsi ni, berkongsi. Dekat nak buka dah. Dekat nak buka. Benda apa kita buat? Orang awam. Kalau kita pergi rumah anak-anak kita, rumah menantu kita dah. Kita tak pergi rumah orang, pergi rumah menantu kita pun nak kongsi dah. No air tebu tu hak ayah. Anak pula, apa saja air mata kucing? Tu air tebu hak kita tu beli kat Sipang tadi. Berebut. Nabi royak apa? Dia nak buka dua kebahagiaan. Untuk nak buka dan menghadap Allah Azza wa tubu ila Allah. Dah. Kita ni orang awam ni dekat nak buka ni, Nabi suruh berdoa. Dah. Bulan ni ya Allah ya Tuhan, kalau kita berdoa, manusia mana yang tidak ada masalah? Bangun semayang tajuk buat gila sekali. Tak pernah bangun ni. Bangun nak buang air besar ke, bangun nak kecil ke, hak Tuhan bergetik ni. Rupa-rupanya kita nak pergi tandas pukul 1 pagi tu bukan nak semayang tajuk bau. Mana ni bangun ni? Mak tanya. Buang air kecil. Kita ambil peluang orang bangun tadi tu, kita tandas tadi. Sudah selesai. Sebelah tu bilik air, ada orang berani jadi seorang pejuang. Orang pejuang ni masuk bilik air, ambil wudu kerana Allah Taala, ambil wudu dapat pahala tu. Lepas tu buka sejadah tapi Allahu Akbar 3 pagi. Tik Allah bagi tu. Kalau Allah tak bagi tik nak kecing, taubat dak bangun. Bangun kita ni adik kakak betul tak saya goyak ni? Ialah nak pergi kerja. Dah hari Jumaat hari Sabtu dak kerja ni. Allah Rabbi. Dah rebut dah bulan Ramadan ni adik aku. Termasuk saya. Mudah-mudahan insya-Allah. Dekat nak buka, doa lagi, baca Quran lagi. Kemudian misal saja, kadang saya tengok orang tu lah, lepas dibinu air tu, buka dia pergi semayang dulu. Kalau tidak, nyanda kat kursi lepas minum air kuih lebih banyak lebih ni. Dah nyanda ayah. Dan ni bini tanya, kaki tak semayang tarawih tu bang tu? Ish, tengok orang lah. Dah tarawih dah lagi. Tak ada apa tarawih pun tak kira. Sayang tok lelaki ni. Sekarang aku bangun tahajud. Hish, bini kata tahajud. Witir tak buat. Satu rakaat. Kita orang lelaki. Gagah kita. Tak buat. Dah. Gurau dah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi untuk meningkatkan ketakwaan ni ialah solat malam saya royak tahajud dah. Solat tahajud. Kemudian memperbanyakkan sedekah. Hak ni ramai kedekut. Ada 10 hijau dah kocek ni nak pergi bazar kaki je. Nak sedekah kamu pula. Dah mana ni. Bersedekahlah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam suka bersedekah, apatah lagi di bulan Ramadan ni. Allah tunjuk selalu bila tengah kecek bab agama, Rasulullah buat kuliah pada sahabat ni, mari orang atok
atau pasang harta perang, orang kata pendia tembakau pun apa, orang kata apa nama ni buah kurma tembakau ni. Baik lah, banyak orang ni orang berjok-jok ni. Lepas tu mari orang susah, orang pakai mesin. Nabi Hudar sekali sedekah boleh buah kurma ni. Nabi dia boleh hadiah daripada orang bagi apa semua kan, Rasulullah tak tipang dia tu. Bagi. Dah, gitu juga dalam umur kita ni, kalau ada benda-benda kita sedekah. Dah, kita sedekah pada sahabat-sahabat. Misalnya kita contoh di sini, kita nak ambil sikit, minta maaf kita ambil pakai ambil ni adik kakak tentang takut terlepas pandang ni. Tentang hak wanita sikit kita waktu pagi ni adik kakak, wanita ni. Bini kita lah. Ada yang datang haid. Abang kita datang haid dah ni bang, tak boleh nak buat apa-apa dah, kuih pun tak boleh nak buat dah. Abang beli pada pasar Ramadan lah. Pada pasar Ramadan dah. Tu salah tu. Jadi bagi-bagi yang perempuan ni Nabi anjurkan banyak berzikir. Berzikir. Nak pegang Quran tak boleh dah, mari pria ni baca Quran adik kakak. Berbetulkan ayat ni lagu mana, nak wakaf lagu mana, nak ibtidak wakaf ibtidak lagu mana, belajar. Dah. Kemudian banyak berzikir ni dah. Banyak berzikirlah subhanallah yang azim, subhanallah wa hamdihi. Banyak la ilaha illallah. Banyak benda yang kita boleh sebut depan Allah SWT bertipa dan sebagainya. Kemudian beri makan orang yang berpuasa. Tak beri makan pada puasa ni. Kalau selama ni kita puasa sekarang ni masuk 22 hari dah pagi ni. Ada 8 hari ataupun ada 7 hari kita petang ni pergi pasar Marang tu, pukul 3 petang, 4 petang, 5 petang, suruh tok lelaki beli sedekah orang sebelah rumah. Nabi kata sesiapa yang makan hasil sedekah orang, nasi lemak contoh, makan semuluk pahala dia seperti bukit Uhud pahala dia. Dah, ingat adik kakak, semuluk makan pahala dia seperti bukit Uhud. Kena bukit Uhud, orang pergi umrah ramai, ada pergi umrah depan ni. Bosonya bukit Uhud macam bukit Cendering tu lah. Satu surah dah nasi lemak tu boleh 10 sebab 10 bukit Uhud dapat. Hak tu yang tu imam baca tadi tu, berilah aku pahala ya Allah ya Tuhanku. Dah Rabbana wa atana ala rasulika wa atana rasulika wala tuzina yaumal qiyamah innaka la tukhliqul mi'ad. Sebab kita sesok jumpa dengan Allah Taala, aku ni jawatan aku ni berapa? DO jawatan aku ni jurutera ya Allah. Takkanlah tak boleh aku masuk surga. No, Allah kata orang bertakwa. Sebab tu kita kata tadi la'allakum tattaqun. Sebab tu lah kita puasa ni kita capai ke tak la'allakum tattaqun, capai ke dia ni. 30 hari. Kalau hak sebelah bulan tu lagu mana? Kita takwa. Tapi hak yang ada akhir-akhir ni, bulan Ramadan ni, biar lebih takwa lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dak bersedekah. Ada juga kita nak kita buat, kita pergi rumah saudara kita. Kalau kita duduk di kampung ni, kita dah mari hit orang puang ni, dia pergi kat Kusili anak beranak dia. Sambil dia pergi melawat ni, dia bawa lah piti 50 riyal, 50 riyal, 30 riyal. Dia sedekah pada saudara dia di Medan Jaya tu. Pahala dia boleh juga walaupun tidak berpuasa. Kita sebagai isteri, sejadah dia suami nak semayang, abang nak semayang bang, dia ambil darah, ambil sejadah apa untuk suami dia semayang. Dapat pahala. Apa saja, hatta kita tidur pun dapat pahala. Mentang-mentang Rasulullah kata boleh tidur dapat pahala, balik lagi tidur pukul garik orang. Tak jadi pun. Apa bekok mata ni. Dia beli abang air, apa bekok mata tu. Hamba tak dia beli, bekok mata tak temu pasar, pas Cendering pula. Mana saat ni dah. Jadi ambil peluang. Kita berpuasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhir kata kita pergi ada kitab ni 10 hari ni. Ambil sikit lagi dah. Pukul 7 dah tu. Tengah. 7.10. Nak balik tidur. Kita jarang-jarang mari ni dah. Nak kita kongsi sikit lagi dah 2-3 minit lagi. Orang yang dah sibuk sekarang ni nak cari malam Lailatul Qadar ni. Dah ambil sikit ilmu tu dah. Kita baca kat sini, dia kata sini dah.
Apakah yang dimaksudkan dengan malam Lailatul Qadar? Nak tahu juga. Dia kata sini malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Udah sekarang ni lah. Kita ni orang awam. Oh malam ni 10 Lailatul Qadar 10 hari ni. Jangan pakai gitu. Daripada mula-mula masuk 1 Ramadan, 2 Ramadan sampai ke 30. Wah semua. 30 hari bukan lama sangat. Sebulan gaji amalan kita dah. Allah Rabbi. Orang ni rasa-rasa memang dapat lah Lailatul Qadar, memang akan dapat. Ni kita sebut malam ni malam ada 10 dah. Malam ni aku mari ya. Tak jadi kok. Tak jadi tu. Niat tak betul dah. Jadi sini malam Lailatul Qadar lebih daripada 1000 bulan. Turunlah malaikat dan roh Jibril padanya dengan izin Tuhannya. Sejahterakanlah malam itu hingga ke fajar. Dah hingga ke fajar dah. Salam menghiyatan matla'il fajr. Kemudian saya ambil sikit lagi. Banyak ni. Saya ambil gitu aja. Malam Lailatul Qadar ni, orang yang mencari Lailatul Qadar ni, sesiapa yang bertaubat malam Lailatul Qadar, maka taubat dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam itu dibukanya pintu langit sejak daripada terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Kemudian pula kita nak pergi ziarah kubur, pergilah, jangan berebut hari raya. Masa ni boleh lagi, tak ada orang nak ganggu pun. Dah pergi kubur mak bapak hak duduk lemah dalam kubur ni. Dah pergi kubur. Allahumma fili dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma asimna hisaban yasira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Sayyidina Aisyah bertemu dengan apa nama Rasulullah. Kalau aku temu malam Lailatul Qadar ni ya Rasulullah, benda apa aku nak kena buat? Pertama sekali yang Rasulullah cetuh daripada mulutnya, wa Aisyah kalau mu temu malam Lailatul Qadar mu ambil doa ni. Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa anna. Engkau lah raja pembalasan. Engkau lah raja maaf. Kau suka maafkan orang. Allah suka maafkan orang ni. Maka ya Allah ampunlah dosa aku. Dosa kedua ibu bapa aku, dosa menantu aku, dosa cucu aku, dosa mak mertua aku, dosa jiran-jiran aku ni ya Allah. Kalau kita royak tadi nak catah dosa kan, dan nak buang pula nafsu-nafsu kita, nafsi-nafsi kita ni. Dah. Jangan jadikan bulan puasa ni bulan pesta makanan. Masuk pukul 3 petang, tak betul fikir kat mana makanan sedap petang ni. Sup mana? Sup kambing ke? Sup tulang kat mana sedap ni? Kat Gonaka ke? Kat Gosila ke? Wenggeh ke? Oh, kat Anung tu sedap tu. Dekat benda Sah Bandar tu. Jauh pergi. Surah bira rumah tak mampu nak pergi. Kita lah. Dah kita ni ada berapa hari? 8 hari tak imam lagi tau. 8 hari. 8 hari buat betul-betul adik kakak. Ya Allah ya Tuhanku dah. Kita ambil sikit-sikit tu. Kemudian tip untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tip dia. Dia royak sini kaedah mengetahui Lailatul Qadar. Menurut Imam Al-Ghazali. Berdasarkan kebiasaan pengalamannya, malam Lailatul Qadar tu dapat diketahui berdasarkan hari permulaan Ramadan. Ini pendapat Imam Ghazali. Siapa dia Imam Ghazali tu? Siapa dia Imam Ghazali tu? Jadi Imam Ghazali ni dia sebaris dengan Imam apa tu? Nawawi. Anak buah Imam Syafi'i belaka ni. Dia royak sini kaedah mengetahui malam Lailatul Qadar tu bila jatuh. Orang lain ni nak tahu bila jatuh. Baru nak beramal. Jika mula berpuasa pada hari Ahad. Bila kita puasa Tok Bilal? Tok Imam. Bila kita puasa mula-mula start? Tak ingat dah. Hari Sabtu. Hari Senin. Kita tengok benda apa dia kata sini. Jika mula berpuasa pada hari Ahad atau hari Rabu, saya ulang kali lagi dah. Jika mula berpuasa pada hari Ahad atau Rabu, maka malam Qadar itu jatuh pada malam 29 Ramadan. Ni pendapat Imam Al-Ghazali. Ni ulama hebat ni. Pendapat dia hari Ahad atau Rabu. Terusnya, jika mula berpuasa pada hari Isnin,
Isnin Dia berkata dah hari Isnin ni. Semua kata Isnin. Dia kata jika mula berpuasa pada hari Isnin, maka malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 21 Ramadan. Malam. Ni pendapat saya baca. Malam. Jadi kita pun malam ni hari. Berat kita ni orang ni. Waktu lain tu dia kata pula sini, jika mula berpuasa pada hari Khamis, maka malam Lailatul Qadar itu jatuh pada 25 Ramadan. Kalau jatuh pada hari Sabtu puasa, maka malam Lailatul Qadar itu ialah malam 23 Ramadan. Jika mula berpuasa pada hari Selasa dan hari Jumaat, maka malam Lailatul Qadar itu jatuh pada 27 Ramadan. Sekarang ni mana kalau dia royak sini dah semalam lah. Tu pendapat dia. Kita tak boleh nak ambil pendapat gitu. Jadi kita ni orang beriman belakang ni, pagi ni kita nak tutup bahawa kita puasalah daripada awal hingga ke 29 ke tak? 29 ke 30 hari bulan ke, kita berpuasalah dengan sungguh-sungguh supaya kita capai la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita puasa sungguh-sungguh tahun ni, ambil sempena daripada petikan cakapan daripada Sayyidina Ali. Sahabat tanya, kenapa menangis lagi ya Rasul, ya Amirul Mukminin? Dulu nangis juga, dekat Nabi ni menangis juga, temu kekasih lagi ke? Ada gurau ni sahabat tadi, bahawa musedar dok puasa ni esok dah nak habis ni, wahai sahabatku. Dah tahun 2026 ada lagi boh. Faham tu? Jawab Sayyidina Ali, belum tentu tahun 2026 aku berada lagi di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar kata ucapan tu, para sahabat-sahabat peluk pula Amirul ini dengan penuh penyesalan, dengan penuh insaf. Ni hebat puasa ni. Mudah-mudahan sikit banyak pagi ni kita dah nampak dah duduk terbeki diri, muhasabah diri. Dan juga kita nak kubur kita terang seperti ada api depan kita ni. Bila tutup api ni gelap, begitulah kubur kita esok. Tapi kita nak cerah, orang beriman kepada Allah, orang yang tak tinggal ke Quran, mati dalam Quran. Mati dalam Quran, hidup dalam Quran. Bersusah payuh dengan Quran, cari spek mata kerana Allah SWT. Belajar dengan orang, lagu ni nak baca lagu mana? Kalau mau baca Fatihah tak betul, Allah kata mau baca Fatihah tak betul, di akhirat pula kita jadi muflis. Mu sembahyang tak betul, Al-Fatihah pun tak betul, sebut pun tak betul. Maka sembahyangmu jadi sia-sia. Akhir kata adik kakak, saya teringat, kecek ni teringat, Nabi beritahu ada seorang di zamannya umur 60 tahun, umur 100 lebih, 80 lebih kurang, minta maaf, dia sembahyang, Nabi tengok, Nabi tahu dia sembahyang 60 tahun. Dan masa 60 tahun dia sembahyang satu rakaat pun Allah tak terima sembahyang dia. 60 tahun pun, bukan 60 hari, bukan 60 bulan dia sembahyang di zaman Nabi dulu. Nabi tahulah dia berpuasa, dia bersolat satu rakaat pun Allah tidak terima kerana dia curi dalam sembahyang. Maka sahabat tanya, wahai ya Rasulullah, apa sebabnya dia sembahyang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni? Kerana dia mencuri dalam solatnya. Mencuri dalam solat ni lagu mana ya Rasulullah? Sahabat dok tanya semua. Jawab Nabi, mereka tidak menyempurnakan rokoknya dan mereka tidak menyempurnakan sujudnya. Jadi kalau kita kecek dan pagi ni dalam hati kita sekarang, lagu mana ni? Bahawa dia tidak tumakninah dalam sembahyangnya. Faham tumakninah? Tumakninah dalam sembahyang duduk kat mana? Duduk kat i'tidal. Sami Allah liman hamidah, relax je. Baru sujud. Lepas sujud pula, lepas tu bangun duduk, bakit cepat. Duduk dia antara sujud. Sujud pertama bakit, sujud baru. Tak boleh menyebabkan batal dalam solat. Sebab tu kita kena belajar bab padu'ain. Sesiapa yang tidak belajar padu'ain, dia telah memperoleh dosa-dosa. Siapa yang tidak melakukan, tidak belajar padu'ain, dosa besar adik kakak.
Dosa besar dia seperti jarum jam saat. Kena jarum jam saat. Jalannya laju 100 meter. Itulah dosa orang tu. Kalau dia tidak belajar pelajaran. Wajib bagi orang mukallaf belajar. Bab tauhid, bab tasawuf, bab fiqh kena belajar. Nah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, mari sekadar itulah. Insya-Allah mudah-mudahan memberi manfaat pagi ni. Mudah-mudahan kita menjadi insan, jadi orang yang berjaya untuk mendapat la'alakum tattaqun dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ambil sikit doa ringkas pagi ini untuk untuk mendapat sempurna majlis tazkirah kita kuliah pagi ini. Insya-Allah semoga mendapat keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam asratu anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma hina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma khtim lana ya Allah ya Allah ya Allah bil husni khatimah wa la taqting alaina ya Allah ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma fil dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma asimna isaban yasira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ja'alna muqimas salata wa mimma dzurriyyati rabbana taqabbal du'a rabbana afili wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma innaka afuwun tuhibbu afu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbu afu anna. Allahumma inna as'aluka iman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana innana amanna fa filana dhurana wa azabana. Rabbana ma khalaqtaha batilan subhanaka faqina azabana. Rabbana fa'filana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhlifu mi'ad. Allahumma inna as'aluka iman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.